Assalamualaikum. Semua kenalkan daun apa ni? Inilah dia sayur bayam merah. Okey, hari ini saya nak ajar cara masak bening sayur bayam merah dicampur dengan putik jagung, cendawan tiram. Okey, ini bahan-bahan yang mudah saja ya. Sejemput ikan bilis, seulas bawang besar, sebiji cili merah dan sehelai daun kunyit. Okey, jom saya tunjukkan cara masak bayam merah masak bening dicampur dengan putik jagung dan juga cendawan tiram. Ini makanan yang simple tapi sedap sangat. Okay, bawang tadi kita racikkan begini, potong kasar-kasar gitu. Kemudian dah basuh dah ikan bilis dan daun kunyit ni kita potong kasar dan juga kita iris nipis cili merah. Okey, untuk jagung ni, putik jagung kita cuma belah dua saja macam ni, panjang-panjang. Macam senang nak makan kan. Okey, saya nak tunjukkan cara potong cendawan ni. Kita koyak macam tu saja, senang kan, dia lembut. Yang besar tu kita koyak banyak dah. Kalau yang kecil-kecil macam ni, belah dua. Baik, sekarang saya nak ajar cara kita nak potong daun bayam ni. Ini saya nak ajar kepada anak-anak muda ni yang tak pernah masak sayur bayam kan, macam nak potong kan. Ambil setangkai bayam ni, asingkan daun-daunnya dahulu. Okey, asingkan dari tangkai. Petik-petik saja. Petik saja, yang pucuk ni pun petik. Buat petik semua masuk dalam satu bekas ni. Ni setangkai ni kita asingkan dahulu. Okey, kita buat tu sampai habis. Nampak ni? Ni pucuk ni. Petik saja dan tinggalkan tangkai ni terletakkan dalam satu tempat. Daun bayam ni sangat berkhasiat ya. Kalau orang yang kurang darah, sakit anemia, dia memang sesuai sangat makan sayur bayam. Kita petik dulu semua daun ni sampai habis. Saya beli ni satu ikat dekat pasar tadi. Satu ikat lepaslah nak makan 4 orang. Sebab sayur bayam ni dia bila masak dia kecut. Walaupun kita nampak dia banyak, tapi dia mudah kecut. Nanti bila dah masak, nanti daripada sebesen ni akan jadi semangkuk sahaja. Baik, dah siap ya. Saya dah petik semua daun, dapat satu bekas ni. Dan juga saya dah asingkan batang dia macam ni. Okey, nanti saya akan ajar cara nak potong batang bayam. Okey, cara potong batang bayam, kita potong macam ni, tak putus. Kemudian kita tarik. Macam tu, nampak tak, dia ada macam kulit dia, kita tarik ya, tarik ke bawah. Kita dah potong macam ni, tak putus juga. Kemudian kita tarik, kan dia ada macam kulit tu kan, kita tarik lagi ke bawah. Kemudian potong lagi, tak putus ya. Macam tu kita buat. Kita tarik tu, buatlah sampai habis. Nampak ni kulit ni. Okey, kita tarik dia ke bawah supaya dia tanggal kan. Kemudian potong lagi agak-agak lebih kurang 4 cm ya, atau 3 cm panjang-panjang tu. Masukkan dalam bekas. Nampak tu, kita tarik lagi sampailah satu paras yang kita rasa batang tu dah keras. Kita jangan potong dah. Okay, buatlah seterusnya sampai habis. Kalau kita dah tarik kulit ni, kita boleh patah dengan tangan. Nampak tu, dia rapuh lagi kan. Kalau dah keras, kita jangan ambil. Tu saja cara buatnya, senang kan. Cara memasaknya mudah saja. Masukkan dalam 800 ml air. Okey, kemudian masukkan bahan-bahan tadi, iaitu bawang ya, kemudian masukkan ikan bilis dan juga daun kunyit tadi. Senang saja, rebus saja. Masuk semua dalam periuk. Tak perlu tumis-tumis, didihkan sahaja. Kita didihkan dulu bawang, ikan bilis dan daun kunyit ni. Kemudian masukkanlah setengah sudu garam. Okey, kemudian masukkan 2 sudu gula. Senang saja. Okey, ni nama dia sayur bening bayam merah. Okey, campur dengan cendawan tiram dan juga jagung, putik jagung. Okey, kita biarkan dulu sampai mendidih, baru kita masukkan sayur-sayuran tadi. Kalau buat masa ni boleh masukkan dulu batang bayam tadi, tangkai bayam yang kita potong ni, kita dah basuh bersih. Kita boleh masukkan dulu. Naikkan sama-sama sebab tangkai ni ambil masa yang lama juga untuk masak. Okey, biarkan kita masak tu kacau dan biarkan sehingga mendidih. Ini terpulang ya. Kalau anda nak masukkan serbuk perasa, itu optional. Okey, dah mula mendidih tu. Okey, kita boleh masukkan cendawan tiram dahulu. Okey, ini cendawan tiram yang kita dah potong-potong tadi, potong kasar. Ni ada yang belum terpotong ni, potong koyak macam tu je. Kita dah basuh bersih-bersih. Masukkan cendawan tiram. Ini masakan ni paling simple, paling senang dalam dunia. Saya ajar ni sebenarnya nak ajar anak-anak gadis kita ya. Mak-mak ni dah pakar dah masak ni. Anak-anak gadis kita yang baru belajar nak memasak tu, sayur bening ni selain sangat berkhasiat, dia dapat mengurang orang yang tinggi kolesterol tu eloklah makan sayur bayam ni ya, sebab dia tak guna minyak, kita rebus saja. Rebus saja. Okey, campak-campak dia. Kemudian dah lepas masukkan cendawan tiram tu, masukkanlah
Ini apa? Putik jagung ni kita belah dua je. Senang nak makan panjang-panjang macam tu. Dia rangup. Dia tak boleh lama ni. Kita dah masukkan putik jagung ni. Terus kita masukkan sayur bayam yang telah kita potong dan kita basuh bersih. Kalau tengok sayur bayam ni saya potong tadi, saya beli seikat dapat sampai satu besin ya. Tapi bila dah masak nanti kita tengok dia kecut. Okey, kita kacau-kacau sikit bagi dia layu. Okey, tambah lagi ni. Ada banyak lagi ni. Okey, tambah lagi sayur bayam merah ni, memang sangat berkhasiat. Makanan berkhasiat, kurang kolesterol, kaya dengan vitamin C dan pelbagai zat lagi. Nampak tu? Sekejap saja. Bila dah api kita buat api yang kuat lah. Sayur ni kita tak boleh masak lama. Kita buat api kuat tak apa. Sebab dia masak ni tak lama. 10 minit dah siap. Kita nak layukan dia saja. Lepas tu boleh dah masukkan tadi sidi merah ni ke apa nak bagi. Semua orang tu nak pedas sikit. Kemudian nak bagi cantik kita punya sayur kan. Makanan pun nak nampak cantik supaya orang tengok dah berseri cantik. Nampak tu? Bayamnya dah layu, daunnya dah layu. Kita tak perlu masak lama ya. Kita nampak daun tu dah layu, boleh tutup api. Macam ni kita kacau-kacau sikit. Dia cepat masak ya. Kemudian putik jagung ni kita tak boleh masak lama sebab kita nak dia rangup. Bila makan ada kuk-krak tu kan. Barulah sedap. Buat pula sambal belacan, goreng ikan masin belanak tu, Allah Akbar, sedapnya Tuhan yang tahu. Sampai mak tu lalu belakang pun tak nampak kan. Nampak tu. Dah nak siap dah kita punya sayur bayam masak bening campur dengan putik jagung dan cendawan tiram. Sikit lagi. Kita nampak daun dia tu masih ada yang belum layu. Kita kacau-kacau sikit lagi. Api biar kuat tak apa sebab kita nak masak cepat. Kalau kita tengok air dia dah mula bertukar, kuahnya dah bertukar warna merah. Ia sangat berkhasiat ya. Ni makanan berkhasiat ni. Kalau makan ni, kalau cucu saya dia suka meratah. Sebab sayur bayam ni manis ya. Dia manis, dia suka ratah. Okey, dah siap tu. Okey. Tutup api. Okey. Tutup periuk sekejap dan tutup api. Dah siap. Tada, dah siap. Masak bening sayur bayam merah dicampur dengan putik jagung dan juga cendawan tiram. Makanan berkhasiat dan enak.